Okey, jom kita sambung lagi vlog hari tu. Lama kan tergantung. Ramai dah DM Syah tanya, kenapa tak sambung-sambung vlog kat Sapa tu? Okeylah, kita sambung. Next day 4 ni kita pergi Cat Village. Nak pergi Cat Village ni senang je. Kalau korang naik motor, korang boleh terus je Google Map Cat Village. Tapi kalau korang nak naik Grab lagi senang. Korang pin dekat Cat Village and dia akan terus bawa korang dekat tempat beli tiket ni. Cat Village, time hujan. Beli tiket kat situ. Parking motor kat sini. Dandanlah kita orang sampai ni hujan. So terpaksalah terus ke perjalanan pakai baju hujan. Sebab kita orang malas nak tunggu. Tak nak buang masa. Lagipun dia macam renyai-renyai je kan. So teruskan perjalanan. Beli tiket dekat sini je. Harga macam ni. Lepas tu lepas je korang masuk. Terus jumpa anak tangga yang banyak ni ke bawah. Serius aku cakap pakailah kasut Sebab anak tangga dia macam ni. Berbatu. And dia banyak gila. Aku ambil masa dalam 20 minit je untuk turun kat bawah. Ini pace kita orang lah. Berhenti-berhenti kejap. And sepanjang jalan anak tangga ni. Dia ada kedai-kedai souvenir. Dia ada tempat ambil gambar, photo booth yang nampak view Cat Village punya valley macam ni. So cantik lah nak stop-stop sekejap sambil-sambil shopping, cuci mata, tengok souvenir dia yang comel-comel. Buy local tau. Local made. Cantik lah, okey lah. Wait, Cat Village ni kan, rupanya dia turun ke bawah. Jangan jauh ke bawah tau. Banyak gila nak tangga turun. Dah lah dukung budak. Aku tak tahu lah ni turun tau. Sekejap lagi naik ni mau aku mencarut. Tak ada mencarut. Maybe macam terpaksa berhenti berkali-kali lah kot. Tangga dia pula tangga gini. Tangga batu. Tengok dia tangga nak turun pergi ke tempat air terjun tu sangatlah curam. And time ni hujan. So boleh imagine dia punya basah air licin macam mana. So pakailah kasut yang sesuai korang turun sini. Sampai dekat bawah ni korang akan nampak restoran deck macam ni. Deck untuk tengok view Cat Village and sungai kat tepi tu. Nampaklah the whole Cat Village daripada kafe ni. Dah sampai kat Cat Village. Ni sekarang tengah hujan, dia adalah banyak lah kat sini kafe-kafe kan. Kafe-kafe untuk macam korang lepak sementara tunggu tu. Jom kita pergi makan tu. Memandangkan tengah hujan kat luar, so kita orang decide untuk duduk dulu lepak dekat kafe yang tadi tu korang nampak tu. Inilah interior kat dalamnya dengan baju hujan juga tepi ni. So bolehlah tengok view daripada dalam kafe ni. Nampaklah sikit Cat Village tu daripada ujung kan. Dekat dalam Cat Village ni tak ada kedai halal. So kalau kau nak makan tu memang kena cari yang vegetarian ataupun minum-minum je lah. Nanti makan kat luar. Ataupun korang tapau lah siap-siap. Lepas tu boleh makan dekat dia punya kafe. Sebab dia orang pun tahu dia orang tak serve halal. Jadi bolehlah bawa makanan dari luar. Kita orang just order air mango, tembikai, kelapa and jagung bakar. And jagung bakar ni tanpa butter. Purely diorang bakar macam tu je. Tengok adik buat macam rumah sendiri. Come. Jomlah kita menapak lagi. And good news, kita orang baru tahu rupanya kalau nak balik NT tak perlu naik tangga yang panjang tadi. Sebab dia ada macam, nampak tak? Jambatan kat situ kan. Lepas tu naik je taksi ke apa ke, Gojek ke atas. Kat tempat atas tadi. So tak payah nak naik tangga tadi. Barai weh kau naik tangga tadi, mau patah kaki. Dah sampai kat sini. Oh, look at that. So big. Ada platform untuk korang ambil gambar dekat air terjun tu. Very convenient. Tapi kan kalau kau tengok papan je, nampak macam tak cukup. Aku takut nak ambil gambar. So kita orang end up duduk dekat another cafe lagi. Tapi kali ni dekat ni, depan ni. Sebab penat nak jalan. So macam tak apalah sambil-sambil tengok horse. Horse dia tidur. Cantiknya apa ni? What is this? Ni pun jadi art weh. Wow.
RM30,000 Vietnam dong. Ini antara tarikan utama dekat Cat Cat Village ni. Yang ini harga dia RM30,000 Vietnam dong. Kau tengok ni, turis main kat sini. Mau nak tercampak dia. Laju pula ikut berat kan. Tapi korang jangan risaulah kalau main ni. Safety dia jagalah. Tak adalah macam korang memang akan tercampak kat luar. Confirm dia dah test kan. This is the whole Cat Cat Village. Korang. Dia literally, dia memang gunakan air terjun ni untuk jadikan tempat perainan. The end of the trip. Okay, kita orang dah keluar daripada Cat Cat Village. So, nak naik balik tempat yang kita orang parking motor tadi. Kita orang naik buggy yang ni. That's all for Cat Cat Village. Bye.